Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, saya panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya dapat kita bertemu lagi dengan Syawal pada tahun ini setelah sebulan kita menjalani madrasah Ramadan yang penuh barakah yang mendidik jiwa dan menyuburkan nilai manusiawi. Aidilfitri bukan sekadar perayaan, tetapi simbol kemenangan dan kejayaan kita kembali menjadi fitrah. Semoga di hari yang mulia ini, segala dosa kita diampunkan dan amal ibadat diterima Allah Subhanahu wa taala. Kepada semua warga KDN, dalam kegembiraan kita menyambut Hari Raya dan pulang ke kampung halaman untuk meraihkannya bersama keluarga, sanak saudara dan sahabat handai. Marilah kita terus mengutamakan kesejahteraan keluarga dan keselamatan harta benda kita serta tempat kita bekerja. Pastikan langkah keselamatan di rumah dan juga di pejabat diambil tindakan sewajarnya serta merancang perjalanan dengan berhemah agar setiap detik Syawal diraihkan dengan bahagia dan selamat. Saya juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pegawai dan kaki tangan yang tidak dapat bercuti dan diarah bertugas sepanjang perayaan tahun ini. Pengorbanan dan komitmen saudara dan saudari amatlah dihargai dan mencerminkan semangat perkhidmatan yang people-centric demi keselamatan dan ketenteraman negara. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada seluruh warga KDN. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Syawal ini mengeratkan lagi ukhuwah dan silaturahim sesama kita serta menguatkan lagi nilai manusiawi serta menyuntik semangat baharu untuk kita terus menabur bakti dan khidmat kepada rakyat dan negara tercinta. Kuih tak dan dodol dibawa bersama, Hari Raya tiba bersukaria. Maaf dibita tulus di jiwa, moga bahagia selamanya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.